Aduh, dah penuh dah. Nak cas kat mana ni? Relax geng. Ni harden extension multifunction. Ada 4 soket, 3 pencucuk USB dan 1 pencucuk Type-C. Yang penting benda ni ada on off button. Okay, kalau kita on, dia akan keluar lampu lah. Benda ni geng wajib kena ada. Siapa yang kaki travel apa semua, kena ada benda ni. Kalau dekat rumah tu tak perlu nak berebut-rebut lah. Sebab benda ni dah ada dah semua. Ada 3 pencucuk USB dan 1 Type-C. Dan benda ni dia support sampai 3000 watt geng. Kalau nak cucuk barang-barang elektrik yang berat-berat elektrik tu boleh, tak ada masalah. Tu cucuk je USB, dah terus on. Terbaik barang ni geng. Benda ni ada dia dekat beg kuning tu, ada 3 meter, 1.5 meter dan 5 meter kabel panjang dia. Okay, yang saya punya ni 1.5 lah. Dan dekat belakang tu dia ada siap letak lubang lagi yang kita boleh gantung kat mana-mana.